Anak sebut abang jadi aban. Jom saya tunjuk 3 aktiviti mudah yang mak ayah boleh buat kat rumah untuk bantu anak sebut dengan betul. Aktiviti 1. Cermin dan bunyi. Ajak anak berdiri depan cermin. Suruh dia sebut na. Lidah ke depan. Lepas tu sebut lidah kat belakang dan tekak rasa bergetar. Cermin bantu anak nampak beza gerakan mulut dan tempat bunyi keluar. Aktiviti 2. Bunyi lawan bunyi. Sebut 2 perkataan. Bang, ban. Tanya anak, sama ke bunyi akhir dia? Ulang dengan men versus meng, tan versus tang. Aktiviti ni bantu anak peka dan dengar beza bunyi dengan lebih jelas. Aktiviti 3, aksi bunyi Buat aksi macam kapal terbang mendarat. Ulang setiap kali jumpa perkataan ada bunyi Lagi anak gerak, lagi cepat otak dia ingat bunyi tu. Nak banyak lagi aktiviti fun macam ni, dalam playbook Jom Phonik 1.0 ada siap dengan gambar, aksi dan panduan langkah demi langkah. Klik link kat bio, bantu anak kenal bunyi dengan cara paling senang dan fun.